Assalamualaikum, salam sejahtera. Selamat kembali ke podcast Komai, sebuah podcast yang diwujudkan oleh Pusat Pengajian Komunikasi Universiti Sains Malaysia untuk memperkenalkan pensyarah, penyelidik kita dan juga pelajar-pelajar yang menjalankan pendidikan di Pusat Pengajian Komunikasi ini. Saya rasa kalau penonton dah menonton episod-episod dalam season 1, kita panggil season 1 sebelum ni, ada 8 episod. Mungkin sudah tahu bagaimana kita kendalikan podcast ni. Tapi kalau anda adalah penonton yang baru dalam podcast kita, Program Komai, saya sarankan tonton dulu episod-episod yang sebelum ni, like, share dan berikan komen supaya kami dapat memperkembangkan lagi podcast Komai Pusat Pengajian Komunikasi. Jadi hari ini untuk season 2, episod 2, kita ada seorang tetamu istimewa. Kita tak pernah bawa dalam podcast Komai ni seorang pelajar daripada sarjana mood campuran. Jadi tanpa saya melengahkan masa, saya perkenalkan tetamu kita, Safia. Okay. Selamat datang Safia ke podcast Komai ni. Okay, thank you Dr. Sai sebab jemput saya. Ni pun first time saya buat podcast. Okay. Jadi panel. Teruja tak? Teruja. Okay. Terima kasih sebab terima jemputan ni dan sebenarnya selain kita memperkenalkan pensyarah pendidik kita, pelajar PhD, kita juga sekali-kali nak jemput pelajar sarjana, masters, supaya pelajar macam calon-calon pelajar di luar sana yang teringin nak sambung belajar, mereka dapat inspirasi daripada kisah-kisah menarik daripada macam Safia lah hari ni kan. So kita pun buat rakaman ni sebenarnya dalam bulan Ramadan. So saya ingin ucapkan juga selamat menyambut Ramadan kepada Safia dan juga penonton-penonton di sana. Mungkin selepas disiarkan ni bukan lagi dalam bulan Ramadan. That's why kita nak buat disclaimer, kita tak ada kopi. Safia, sorry tau sebab kita berpuasa. So selalunya kita memang terkenal dengan menghidangkan kopi kepada tetamu, dan saya ni selalunya terlupa nak ajak tetamu minum, dan nak akhir tu nanti kru akan pergi queue jemput minum. Tapi hari ni tak ada sebarang minuman sebab kita buat rakaman dalam bulan Ramadan. Okay Saf, tanpa melengahkan masa sebagai permulaan, mungkin Saf boleh ataupun Safia boleh perkenalkan diri dulu, latar belakang dulu, bachelor degree di mana dan mengapa Safia berminat untuk melanjutkan pelajaran dalam sarjana dalam mood campuran di Pusat Pengajian ni. Okay, thank you Dr. Sai lagi sekali. Nama saya Nur Sumaya Safia binti Nur Rashid. Sekarang umur 22 tahun. Dulu Saf degree dekat Solat. Solat nama penuhnya? Solat nama penuhnya School of Languages, Literacies and Translation. Okay. Dulu saya ambil degree major in English for Professionals, berminorkan komunikasi. Okay. So ada 2 sekolah, School Solat, School Kom. Lepas 3 tahun dekat USM dah grad, Saf terus sambung master dekat School of Communication, ambil program Mixed Mode. Dr. Sai kata kenapa Saf ambil Mixed Mode kan? So kat School Com, Saf tahu ada 3 program. Ada fully research, fully coursework and mixed mode. Betul. Saf mula-mula cadang nak ambil full coursework. Tapi coursework dekat USM KL. But I want to stay in Penang. So sama ada coursework, sama ada research ataupun mixed mode kan. Kalau nak ambil fully research, Saf rasa macam I want to learn more dulu sebelum betul-betul independently buat research. So I tengok, Saf tengok structure of mixed mode program punya, and it's really suit me because ada kelas dulu. I have to go to 3 classes during the first 2 semesters. So Saf rasa it's more suitable for me sebab I really love going to classes to learn dulu sebelum really do jump to the research. Betul. Nampaknya jawapan Safia ni sangat membantu calon-calon pelajar di luar, sebab kadang-kadang saya sendiri dapat soalan daripada bakal pelajar, apa beza mixed mode, apa beza full research, apa beza coursework. Jawapan Safia tu sangat membantu saya rasa, kerana kalau mereka nak tahu program mixed mode ni memang pelajar didedahkan dengan beberapa kelas, tak banyak macam coursework, dan memantapkan terutamanya skill penyelidikan sebelum menjalankan pendidikan selama setahun seterusnya lah kan, dalam masa buat coursework tu. Jadi sekarang Safia dalam semester ke berapa? Saya baru habis semester 1. Semester 1 dulu saya ambil 2 subjek, YSK 501 and YSK 502, Advanced Communication Theory dengan Quantitative Research Method. Lepas tu SEM 2 yang akan datang, saya akan belajar Qualitative Communication
qualitative research method. Lepas tu barulah start buat mini thesis atau dissertation selama 2 semester. Betul. Dan untuk pengetahuan penonton di luar, untuk mixed mood, komponen penyidikannya sangat tinggi, iaitu 70% daripada keseluruhan 100% pengajian. Tapi bergantung pada universiti, Safia, sebab ada yang 50-50 juga. Betul. Tapi di pusat pengajian ni kita 70-30. Maksud 70 penyidikan, 30 yang 3 courses tu lah. Betul. Dan memang satu bentuk program yang saya rasa menarik untuk pelajar kalau mereka nak meneruskan pengajian macam Safia lah, yang saya rasa menjadi sebuah inspirasi kepada mereka dekat luar. Dan sesuai dengan podcast penyidikan kita, kita nak pergi deeper dengan soalan-soalan berkenaan penyidikan. Jadi saya difahamkan yang Safia sebenarnya sedang dalam peringkat untuk mengemukakan penyidikan berkenaan dengan kajian bagaimana syarikat-syarikat besar yang diboikot misalnya, kan, khususnya dari segi syarikat yang ada rangkaian makanan di Malaysia. Dan bagi Safia, kenapa Safia suka untuk kaji topik berkaitan dengan isu-isu boikot ni dalam kalangan pengguna misalnya? Okey, untuk research ni sebenarnya ia merupakan research proposal yang saya buat masa SEM 1 lepas untuk subjek quantitative research method. Jadi tajuk ni sebenarnya saya awalnya saya nak tahu apa real isu yang tengah berlaku dekat sekitar saya atau Malaysia lah kita panggil. Jadi saya tengok boikot. Saya nampak macam boikot ni sebenarnya masih je berlaku, tapi sekarang kita tengok rakyat Malaysia ataupun kebanyakan orang masih lagi consume a brand, ataupun dalam research saya ni saya pilih one brand of fast food chain dekat Malaysia. And then bila saya masuk ke kelas communication theory, kan, advanced communication theory, dalam kelas ada satu kelas tu saya belajar, nama dia cognitive dissonance theory. So benda tu lah yang sebenarnya kita tahu, contoh kan, kita tahu rokok tu tak baik. Tapi ada juga orang hisap rokok walaupun benda tu tak baik untuk kesihatan. Tapi kenapa? So dekat communication theory yang saya belajar ni, cognitive dissonance, daripada scholar Leon Festinger back in 1957, dia explain manusia ni bila dia berfikir, kan, walaupun dia tahu ada benda tu buruk, dia akan soften the impact of negative tu. Contoh macam, okay, chocolate is bad for your health, but macam, okay, chocolate sedap, alah makan sikit je tak apa. So benda tu lah katanya cognitive dissonance. Kita macam menghalalkan benda tu untuk jadi baik sikit, macam tu lah. Jadi dia berkait juga dengan dilema yang dihadapi oleh pengguna lah, kan. Pada pandangan Safia, mungkin Safia dah start buat banyak penyidikan ataupun Safia punya literature review on this topic. Mengapa pengguna khususnya di Malaysia, mereka ni sering dilanda dilema ni, macam Safia cakap, mereka sebenarnya tak setuju, tapi at the same time dia orang pun tak boleh nak avoid untuk tidak menyokong sesuatu jenama yang mereka sukai itu. Betul. Kenapa self-apply CDT, short form cognitive dissonance theory lah, CDT kita panggil. So CDT ni bila belief kita berlainan dengan apa yang kita, action kita. Kita percaya benda ni jahat tapi kita still buat. Bila kita punya kefahaman atau apa yang kita percaya, belief tu contradict dengan kita punya action. So kenapa kebanyakan pengguna masih, dia sebenarnya boleh ada banyak sebab, banyak faktor. Tapi bila self-apply CDT ni, dia ada beberapa elemen lah. Yang pertama sekali disebabkan oleh emotional distress, ataupun kita panggil macam sebab banyak sangat benda yang macam tak boleh. Kadang-kadang kita rasa fatigue. Sebab benda tu rasa macam okay, tak apalah, kelesuan, dah tak nak dah fikir, kita buat je apa yang kita nak. Macam tu. So ni memang salah satu faktor utama jugalah yang menyebabkan berlaku dilema ni dan CDT ni tadi, kan. Salah satu aspek utama dalam kajian Safia juga berkait dengan brand forgiveness, kan. Macam kemaafan jenama lah, kalau kita kata, maksudnya pengguna ni seringkali macam Safia dah mention tadi, at the end dia akan cuba tolerate atau maafkan jenama tersebut, walaupun sebenarnya jenama tu
diboykot ataupun menerima kritikan yang negatif daripada masyarakat lokal ataupun global kan. Pada pandangan Safia, mengapakah isu kemaafan jenama ni penting untuk dikaji dalam kalangan pengkaji-pengkaji masa kini lah, khususnya macam Safia ada dalam peringkat masters atau PhD nanti. Brand forgiveness ni sebenarnya bukan satu konsep yang straightforward. It's actually take a process lah. Saf kan belajar a brand yang terpalit ataupun kaitkan dengan boycott movement. So bila sesuatu branding tu dia dah macam ada a bad connotation kan, how they want consumer consume back their product. So macam dalam Saf punya research tu, I punya end result nak tengok the repurchase intention. So I use the brand forgiveness tu as a mediating role. Macam tu. So kenapa Saf ambil brand forgiveness? Sebab Saf nak tengok macam mana seseorang consumer tu back consume the brand. Dia ada banyak faktor. Katakanlah brand forgiveness ni, contoh orang tu punya habit, dia selalu consume benda tu setiap bulan atau setiap minggu. So untuk dia nak stop consume the brand, it takes time. Ataupun macam disebabkan brand dia, sebabkan habit dia awal-awal macam tu, membuatkan dia willingness untuk memaafkan tu lagi tinggi, dan untuk consume balik produk tu. Ada juga sebab time. Contohnya macam bila sesuatu brand tu dah ada crisis response strategy dia. Contoh, brand tu dia dah keluarkan statement, we are not in this movement, we are not supporting banyak Israel. ayat-ayat yang memujuk, persuasif kan. So the strategy tu lah yang membuatkan adanya, kita tengok brand forgiveness ni. Contohnya macam kita as a consumer, okay, the brand dah ada dia punya strategi untuk nak membuatkan dia nampak yang dia baik. So how can we perceive that? Kalau benda tu terlampau macam nampak strategically dibuat-buat, dia rasa macam tak natural lah. It can be both good and positive juga sebenarnya. Both bad and good macam tu. Saya sebenarnya saya jujur, bukan sebab podcast ni, tapi bila Safia terangkan ni sebagai pensyarah di sini, saya kagum sebab nampak Safia sangat memahami dengan penyidikan ni dan memang berminat lah kan dengan topik. Saya rasa sangat relevan dengan keadaan semasa, dan salah satu sebenarnya tips untuk pelajar-pelajar kan, kalau nak mencari topik kajian, sepatutnya topik-topik yang sebeginilah ada nilai kekinian, sesuai dengan keadaan semasa dan relevan dengan keadaan yang berlaku sekarang. Kita tengok kan berlakunya boykot sesetengah jenama disebabkan oleh keadaan ataupun sokongan yang diberikan oleh jenama tu kepada isu-isu yang tidak bersesuaian dengan norma ataupun masyarakat setempat tu lah kan. Mungkin kita tak akan sebut secara spesifik lah dekat sini. Okay. Dan untuk Safia sendiri, saya lupa nak juga mention, Safia merupakan seorang YDP kan? YDP MBP Saya bukan YDP, tapi saya pengerusi untuk Majlis Perwakilan Pelajar Institusi lah kan? Pasca Siswaza. Betul, MPP. IPS punya. So dia panggil bukan YDP tapi pengerusi. Sebab kalau yang undergrad tu YDP betul. So tahniah sebab dilantik sebagai pengerusi. Saya percaya dia satu pengalaman baru juga untuk Safia. Pada masa yang sama, kita di Pusat Pengajian sangat kagum lah sebab pelajar-pelajar kita sangat ke depan dalam memimpin pelajar lain, dan saya harap Safia dapat membantu mereka juga dalam aspek seperti pendidikan ni. Cuma soalan saya nak berkait dengan pembagian masa. Apa tips kan, kalau contoh selalunya stigma ataupun anggapan pelajar pasca siswazah postgraduate ni, kalau dah masuk postgraduate ni kita dah tak fokus sangat aktiviti kurikulum kan. Betul. Lebih banyak datang nak dapat masters, nak siapkan penyelidikan sebab dah banyak sangat kerja. Jadi macam kes Safia sangat unik sebab Safia boleh bagikan masa juga untuk aktiviti pengurusi di IPS tu, MPP IPS. Jadi apa tip yang Safia ada? Mungkin boleh kongsikan. Tips untuk pengurusan masa. Betul. Okay. Untuk Saf punya master, semester 1 Saf ada 2 kelas. And 2 hari je seminggu. Basically hari Isnin
dengan hari Rabu. And ada 5 lah kan hari yang free. Jadi Saf ingat nak buat kerja, tapi I think that while I'm in campus, I want to have more memory being a student. So I want to do more student activity yang lebih meaningful yang lebih sebab I'm here and I want to contribute to USM lagi macam tu. Bagusnya. So cara Saf bahagi masa, pertama mestilah kena datang kelas, sebab kelas tu sangat penting. Sebab Saf punya lecturer sangat membantu. Kalau Saf tak datang kelas, Saf takkan boleh faham apa yang belajar. Tak boleh sampai kita bincang yang brand forgiveness semua dia kan. Betul, sebab advanced communication, boleh cakap nama lecturer ke? Boleh. Okay, Prof J ajar sangat detail. Saf macam tu, menarik macam tu. And kuantitatif pun dulu Saf ada je buat research, tapi macam bila belajar, rupanya cara yang betul ialah macam ni. So kita dulu undergrad, kita main buat je, tak ada teori pun, kita buat je. So dia lebih mendalam. Lebih mendalam. Sebab pelajar pun tak ramai kan, Safia kan. Jadi dia membantu sangat untuk membentuk. Jadi intinya bagikan masa tu priority still pelajaran. Betul. Lepas tu dengan kapasiti masa yang ada, Safia juga nak contribute kepada society di dalam kampus. Betul. Saya rasa tu satu perspektif yang baru. Sebab kadang macam saya katalah, kadang-kadang kita bila jadi student postgraduate ni, mindset kita mungkin nak fokus pada pelajaran, tapi sebenarnya ada je peluang untuk bekerjasama dengan pelajar-pelajar lain melalui kelab-kelab macam ni kan. Ataupun MPP di peringkat Pasca Siswaza. Jadi kalau macam progres Safia sekarang ni kan, balik pada tentang research tadi, susah tak nak kekal neutral? Sebab Safia pun sebagai individu mungkin ada pendirian Safia tentang isu boycott ni kan. Sebagai penyidik, macam mana Safia selalunya kekal memastikan apa yang Safia jalankan dalam penyidikan ni neutral lah, tak membawa your own perspektif sebagai penyidik. Macam mana Safia lakukan selalunya? Apa yang saya belajar sepanjang saya buat research ni, dan juga daripada lecturer saya sendiri, bila kita buat research ni, kita kena be professional dan juga not let our emotion or our own decision ataupun judgement affect our research lah. Betul. It's all based on the facts and apa yang data-data kita dapat. Dan untuk research ni kan kuantitatif. So bila kuantitatif, it's all numbers, right? Quantifying everything. Dan menjadi seseorang researcher social science, kita sebenarnya kompleks. Kita belajar pasal human, and human is a complex thing. So adakah dia mengganggu ataupun jadikan Saf susah untuk neutral? Saf boleh kata tak, sebab my topic is about branding, and it's not like personal topic like relationship with your mother ke, no lah. It's not like macam psychology thing kan. So I feel pretty that straightforward juga pretty kan? straightforward, and it's easy for me to be neutral and keep being professional lah in doing my research. Faham. Mungkin sebelum kita akhirkan podcast ni, sebab kita pun dah hampir ke penghujung perbincangan, tapi kita ada satu soalan bonus yang selalu kita tanya kepada semua tetamu kita. Sebelum kita ke soalan tersebut, pada pandangan Safia sebagai pelajar yang asalnya minor komunikasi, sekarang dah kira pelajar komunikasi sepenuhnya. Betul. Apa saranan Safia kepada mereka yang mungkin tak kenal lagi program kita? Apa yang Safia boleh kongsikan pengalaman setakat ni, saranan untuk mereka kalau mereka nak sertai sebagai pelajar komunikasi, kalau dulunya mungkin tak kenal langsung program ni, tapi dah tertonton podcast ni sengaja ataupun tak sengaja, apa saranan Safia boleh berikan pada penonton? Okay, kalau Saf bagi tahu macam makcik-pakcik Saf belajar komunikasi, semua kan jadi ni yang depan kamera tu jadi wawancara. Itu je lah yang diorang faham. Tapi sebenarnya komunikasi ni sangat banyak. Betul. Saf ambil minor. So I have to take all the introduction punya subject. Introduction to journalism, introduction to strategic communication, introduction to digital communication, introduction to film. Semua Saf ambil. So bila I go into that minor kan, I feel that benda ni sangat membuat I rasa macam I can go anywhere. Best juga. Sebab I learn many things. And you don't have to choose your
specification just yet. You can explore more. So communication ni banyak. Betul. And luas. It's more than what we think it is. Macam tu. Jadi Safia rasa sesuai lah kalau mereka daripada background yang berkaitan untuk join program kita kan. Pada masa akan datang, insyaAllah, mana tahu ada yang menonton. Kadang-kadang saya dapat juga soalan daripada sesetengah tu yang tanya, sebab saya pun ada TikTok saya sendiri walaupun tak begitu famous. Saya follow. Sendu je. Thank you so much. Sendu je. Tapi ada juga yang tanya kan soalan sedikit sebanyak, beza ke program ni, macam mana program di USN dan sebagainya. Sebab tu sangat bersyukur sebab Safia boleh luangkan masa. Boleh penonton juga dapat inspirasi. Kalau ada yang nak sama belajar, boleh refer kan, dan boleh contact Safia. InsyaAllah. Betul. Nanti kita boleh, saya tengok Safia mesti aktif di TikTok kan? Ada TikTok. Lepas tu ada seorang macam tag saya. Hi, I know you from TikTok. Boleh tak sebab master in research ni semua kan? Macam okay, mungkin kalau ada penonton yang nak berinteraksi, boleh pergi ke TikTok Safia sendirilah kan? Boleh. Dan tanyakan soalan berkenaan pelajaran dan sebagainya. So untuk perkara yang terakhir, selalunya kan penonton kita ada jugalah yang, terutama pelajar-pelajar kita lah kan, sebab kita punya podcast ni pun sedang hopefully berkembang daripada satu episod ke satu episod. Ada pelajar-pelajar kita, dia kata, seronok juga ada soalan ni, soalan berkenaan kisah seram. Kisah seram di kampus, sembang seram. Tapi kita tak boleh buat sembang seram sepenuhnya. Kita ambil sikit je kisah seram di kampus. Sebagai pelajar daripada undergrad sampai masters dah sekarang, kiranya dah hampir 5 tahun 4 tahun. Ini tahun keempat. Tahun keempat. Ada tak sebarang kisah seram yang Safia hadapi? Mungkin saya rasa pelajar yang aktif lagilah banyak kan exposure dengan benda-benda kisah-kisah mungkin. Ada tak? Ada banyak. Okay, pilih yang paling seram. Okay. Kan 4 tahun Saf kat sini. And kan Saf aktif jadi MPD, MPP, Convac. So macam banyak kali je balik lambat. Tapi kalau nak cerita pasal hantu, sebenarnya banyak je kawan Saf kena lah. Lepas tu bilik MPP ada hantu lah. Ada je cerita boleh. Tapi Saf sebenarnya tak pernah encounter any ghost ataupun any eerie thing. Tapi ada 3 benda ni yang buatkan Saf rasa cautious nak keluar bilik, nak pergi mandi malam-malam semua. Cuba teka apa 3 ni. Apa? Bulan puasa ni tiba-tiba saya blank. Okay, dia bukan hantu. Tapi Saf kan MPP. So macam kalau ada apa-apa isu, kita orang akan masukkan dalam grup MPP and kita orang akan tahu dulu. So benda pertama ialah Saf duduk bakti. Dan ada satu hari ni, satu kes, ada orang stalk dekat tingkap. Like literally orang lah. Dekat tingkap, literally orang. Sebab bakti dekat bawah, kat ground ni, kat bawah. And ni macam orang tu, ni video lah, student tu rakam dekat dia punya tingkap. Ada seorang lelaki pakai baju kuning, gelap, tak nampak muka, dekat side of tingkap tu, tengah intai. Lepas tu dia kata, buat apa ni? Lepas tu dia lari. Tak dapat tangkap. JK pun buat siasatan. Macam tengah ni lah rounder kan. Tak jumpa. Baik. Yang second, okay, itu yang pertama, stalker. Yang kedua ialah time Saf keluar pintu, tiba-tiba ada ular. Dia pun seram juga. Dia pun seram. Dia macam, kenapa ni tiba-tiba ada ular kat bakti kan? So macam call JK. Lepas tu JK datang, cari-cari tak jumpa ular tu. So sampai sekarang I rasa conscious sebab ular tu tak dijumpai. So ada je around. Ular apa? Dia ular warna hitam. I tak tahu apa spesies ular. Tapi hitam lah. Tak jumpa? Tak jumpa. So macam seram juga. Okay, yang ketiga kok sebenarnya muncul lagi. Ya, kok muncul lagi. Time mandi ke kan, tiba-tiba dia lalu kan. Yang ketiga ni sebab Saf kan selalu balik malam. So kadang-kadang campus kosong, tak ada orang. Saf tak takut hantu, tapi ada satu benda ni kadang-kadang dia ada tau, iaitu dogs. Dogs. Anjing liar. Kalau seekor tak apa, tapi kadang-kadang dia dalam berkumpulan, ramai-ramai. So benda tu kita takut je lah. Saf seorang perempuan, dia gelap, lepas tu ada anjing berkerumun kan. Betul. Itu bukan Safia seorang je, saya pun saya boleh lari. So macam kita rasa anxious lah, takut. And pernah sekali lah macam dia macam bot kat kita kan. So macam kita takut, kita lari. So benda tu memang jadikan, tak ada kisah hantu lah. Soalnya kisah hantu, tapi macam ada lagi seram. Memang benda tu real.
Benda tu lebih seram daripada yang lebih seram pada tidak hantu. nyata. Sebab tiga benda ni nyata. Benda tu memang ada. So, yang ni saya itulah. rasa memang kalau kita tanya pelajar lain pun mungkin ada juga pengalaman macam ni kan. Betul. Baik, Safia, terima kasih banyak. Kita dah sampai ke penghujung rakaman untuk episod ni. Saya sekali lagi ucapkan ribuan terima kasih. Dan saya harap penonton di luar sana dapat terus sokong podcast kita ni supaya kita dapat lebih berkembang daripada satu episod ke satu episod yang lain. Dan saya jumpa semua penonton dan mereka yang suka ini pada episod seterusnya. Okay. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Sal. Salam. Stay tuned untuk next Jumpa lagi. episode. Ya. Okay.